Okey, Assalamualaikum geng. Bersama lagi saya, Khairul Motor Garage. Hari ni kita nak cerita kenapa kita operate Exhaust ADV. Dan biasa selalu yang paling familiar lah antara ADV 160, Vario 160. Masalah yang sering jadi kat dia ni, sarang jatuh. Okey, sarang jatuh. Bila sarang jatuh, motor akan jadi loose power geng. Motor loose power dan tak boleh belah. Jadi kita ambil keputusan untuk buang tray sarang ni. Dan kita ada custom dia bagi special sikit. Jom kita tengok video ni sampai habis. Okay geng, ni untuk ADV 160 ni Exhaust ADV. Exhaust ADV dan Vario design dia lebih kurang sama. Okey, yang special yang lain ni lah. Kita dah ada jig. Kalau hangpa nak buat mic exhaust saja pun boleh. Contoh macam nak balik kampung dari Kuala Lumpur ke Pahang ke Kedah ke mana halau nak mic, hangpa boleh buat mic exhaust. Tinggal kita potong ataupun hangpa nak trade in, tapi trade in kita ada ready stock yang ADV 160 lah. Untuk Vario kita tak ada lagi. Okey, exhaust ni kita trade in je, kita tak ada jual exhaust ADV lah. Okey, ni sarang tebal di mana yang kita, yang ni yang masih orang kata apa, condition dia cantik lah. Condition dia masih cantik. Yang kita akan tebuk buang. Kita buang sarang tebal ni dan kita akan pasang balik lah. Macam original dia balik pasang. Okey. Untuk buat ni tak perlu pun dyno atau remap, tapi aku akan suggest untuk hampa remap. Sebab apa? Sebab bila kita dah operate, motor hampa akan cepat dapat cut off. Jadi bila dah cepat dapat cut off, hampa remap, motor boleh pi lagi. Mungkin boleh, kalau cut off selalu 1.2 lebih, 1.23, 1.25 macam tu, motor hampa boleh pi lebih pada tu. Kalau dapat angin lagi sempoi, yang pemain puli pun semua boleh 1.4, boleh cecah 1.4 lah. 1.4 lebih boleh dapat. Kalau pandai setup 1.4 lebih, 1.5 boleh dapat. Okey, hampa yang mana berminat nak buat macam ni, kita bagi package, kita potong exhaust, kita custom operate, kita buat apa special, kita custom, kita buang sarang dan kita ada auto sikit-sikit lah. Lepas tu kita bagi lagi free cat, kita cat exhaust hampa dan siap pasang. Kita bagi free cat dengan free pemasangan untuk apa? Okey, biasa kalau macam ni kita buat, kalau tempat lain patah lah, mesti 100 lebih ke atas. Tapi kat kita bagi harga 90 sahaja, buang catalytic converter. Okey, hampa yang mana sarang yang dah jatuh, hampa jangan biar lama-lama. Kita bukan nak racun, cuma kita nak bagi tahu bila sarang ni jatuh, dia akan tersumbat dan menyebabkan hampa punya exhaust jadi tak keluar angin lah. Lubang belakang ni tak keluar angin. Bila lubang belakang exhaust kita ni tak keluar angin, apa akan jadi? Overheat. Bila overheat, kat situ lah hampa akan makan modal. Kadang ada yang ratus, kadang ada yang ribu. Sampai nak kena overhaul, ada yang kena tukar head block. Macam-macam lah. Okey. Yang tu saja penerangan aku untuk hari ni. Kalau hampa berminat nak buat, boleh klik link kat profile kedai kita. Hampa boleh tengok kita punya profile lah. Ada kita punya location kat situ. Okey, nama kedai kita Khairul Motor Garage. Location dia dekat Parit Buntak, berhadapan dengan klinik desa Permatang Tok Mahat. Okey, kalau minat nak buat, klik link kat profile. Yang tu saja. Assalamualaikum.